Assalamualaikum. Salam. Dek, nak nasi dek. Nasi putih Okey. Hari ni daripada pagi tak makan ni, nak lebih sikit boleh? Boleh. Semalam dah start puasa dah. Kita tengok nak sikit lagi. Hari ni kita bukan makan nasi kandak, hari ni kita makan nasi cukup putih. Sikit lagi. Tak nak makan banyak sangat. Hari ni nak diet dah. Okey lah tu, cukup lah tu. Okey, boleh lah. Ya, nak lauk apa ya? Lauk. Okey, saya nak lamb shank dulu lah. Boleh? Besar lamb shank dia guys. Tengok ni. Nak angkat pun dah susah nampak. Lamb shank masak salai tau. Jarang-jarang tau lamb shank masak salai. Tengok besar mat lamb shank dia. Letak kuah sikit. Lepas tu lauk apa lagi ada kak? Akak ke adik ni? Ada daging perkasam. Nak try daging perkasam boleh? perkasam Boleh daging perkasam sikit. Ni daging perkasam. Jarang-jarang makan daging perkasam Kita try daging perkasam sikit. Nampak sedap ni. Yang sebelah ni macam patin je. Betul, patin. Boleh nak try patin? Akak letak je sebelah tu. Sebab Bahagian apa pun tak kisah. bahagian apa tak kisah. Ekor ke badan ke kepala ke. Banyak space lagi tu. Tak nak ambil banyak, nak sikit je. Hari ni dah plan nak diet dah. Okey. Lepas tu apa lagi lo ada kak? Ikan keli. Ikan keli biasa lah. Tak nak Okey, ikan keli. Okey. Lagi ni apa ni? Ni ayam. Ayam. Boleh ayam nak seketul? Ayam seketul. Dia semua masakan salai kak Ya, betul. Kedai dekat Jalan Kebun kan ni? Jalan kebun. Jalan Kebun nama kedai Salai Power. Kejap lah Salai nampak. Power Restaurant. Tengok warna pun dah tahu power. Okey, lagi? Lepas tu ni apa kak? Ni itik. Itik boleh? Itik saya suka. Itik saya makan. Pedas-pedas ke kak lauk kat sini? Pedas. Dia boleh request kalau tak nak pedas. Boleh request ke tak nak pedas? Ni itik kak Itik. Ada yang pedas, ada yang tak pedas. Yang sebelah ni apa kak? Yang sebelah ni daging salai. Okey, kita try last lah daging salai Daging salai lepas tu dah tak nak ambil dah. Dah banyak sangat dah ni. Dah penuh dah ni, tak pernah dibuat orang. Boleh dah ni. Terima kasih Tak kak. boleh? Boleh. Nampak sedap ni bukan nasi kandak ni salai tau. Jangan ni, kita makan 10 orang ni, kita kongsi-kongsi. Besar lamb shank dia. Okey kak, cukup kak. Tengok sikit kak. Banyak betul.